So inilah dia geng, reel kita Shimano Bantam MGL HG yang pernah jatuh dekat air gambut. Lepas tu kita bawa pergi trip. Tak pernah servis lah. Tapi sebelum jatuh tu memang saya dah pernah servis. Tapi lepas daripada jatuh tu memang saya tak sempat langsung nak servis. Dan macam korang boleh tengok, so ada kesan-kesan kotor lah, kesan-kesan keladak air dekat sini. Okey, untuk frame body masih lagi cantik. Dan alhamdulillah bearing semua masih lagi cantik, tak ada isu ke. So itulah macam saya cakap lah sebelum ni kan, kenapa pentingnya untuk kita servis atau maintain reel kita, ataupun kita buat pre-servicing. So untuk kita elakkan komponen-komponen yang ada dekat reel ni akan rosak. So bila dah servis, walaupun jatuh sebelum ni, yelah itu air tawar kan, air tawar. Tapi disebabkan kita servis, alhamdulillah tak ada isu lah dekat mana-mana bearing atau mana-mana part. Okey, untuk surface gear, ini bukan karat ya. Ini kesan oxidize. Surface dia masih lagi smooth. Dia cuma hanya tumpuk lah, kita boleh cakap tumpuk je. Sebab benda ni brass ataupun tembaga, so dia akan interact dengan benda-benda macam ni lah. So jom lah, next kita tengok result untuk semua reel, apa cerita dia. Jom.